lah dah semua. Awak ni bawalah kereta elok. Maaf saya nak tegur sikit. Daripada kita cakap oh my god, lagi baik kita cakap Allahu Akbar ataupun istighfar. Dapat pahala. Awak faham bahasa Inggeris tak? Cuba awak translate oh my god dalam bahasa Melayu tu apa? Saya tahu. Saya cuma tegur je. Tak payahlah. Saya tahu apa saya cakap, apa saya buat. Tak payah nak sekolahkan saya pula dalam kereta ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama ni. Kata tadi nak jumpa orang. Tak jadi. Orang tu cancel pula nak. Kasih. Tadi kan Kasih dengan Ustaz Jazlan tu berbual apa dalam kereta tu nak? Berbual? Berbual? Mama tahu tak? Naik kereta dengan dia ibarat macam mana tahu? Naik kereta dengan hantu. Hantu yang dalam kereta tu. Satu patah pun tak keluar daripada mulut dia. Dah tahu perangai dia macam tu. Kasihlah kena mulakan dulu. Mama ni. Lebih baik Kasih ni bisu tau daripada boleh bercakap. Sebab kalau bercakap dengan dia tu macam bercakap dengan diri sendiri. Buat sakit hati, buat sakit jiwa je. Tak payah. Kasih. Kasih ada tak macam ada rasa suka dekat dia? Suka apa? Suka nak berkawan macam girlfriend apa. Lambat lagi Mama. Boyfriend? Laki macam tu nak buat boyfriend? Tak payahlah macam tu nak buat boyfriend. Bercakap pun tidak, pandang pun tidak. Tak bolehlah, sakit jiwa. Kasih ni nanti. Macam peluru ditembak aku. Jas. Cepatnya Umi sampai. Macam mana? Macam mana apa? Suka tak? Suka? Suka apa? Suka tak Kak Kasih? Alhamdulillah. Bagus ada tempat berkuda ni Ustaz. Kita boleh mempromosikan sukan sunnah.